Tu dia play kita. Ketibaan daripada. Tu dia, tengok semua. Ketibaan terhormat. Assalamualaikum. Alhamdulillah Haji. Angin padu. Okey, sekarang dah nak buka pukul 9 dah. Satu minggu ni memang angin, alun, hujan. Aku baru habis trip 4 hari lepas. Memang angin padu lah. So hari ni kami tuas Manjawa dengan geng-geng biasa aku pergilah. Dan hari ni tak hujan lagi, tapi gelap mendung dan juga angin padu. So tapi take on kita gerak saja. Harap ada hasil hari ni. Nanti aku bagi Syafiq untuk bagi kata sambutan. Bagi kata sambutan sikit. Assalamualaikum dan selamat pagi. Setelah seminggu berhujan, beribut, hari ni insya-Allah cuaca cantik kot. Allah, cuma angin sajalah. Harap dimurahkan rezeki semua player-player ni. Amin. Itu dah sekian pagi ni. InsyaAllah saya kita update balik. Tunggu dan lihat. Okey, Abang Najib ni player aku tak pernah jumpa. Abang Najib dengan apa? Bami eh? Ya, Mami. Bami, chef kita. Hari ni menu 3 rasa. Okay. Kami 8 orang hari ni. 8 orang. So harap ada hasil. Surut kena tolak. Sip baik tak beranduk. Pukul 9 lebih baru gerak. Cari umpan lu. Angin okey lah, shock angin. Tapi alun tak kuat. Macam ni kalau sampai petang macam ni memang shock. Ke caru. Ui. Kuda. Okey, caru lagi ni. Hah? Ada juga tu. Kalau di tali. Allah, bertakut. Ya, tangkut. DJ. Angkat ah. Dia takut tak kena ya. Oh, ni kasar. Carui. Sangkut. Tadi dah lepas sangkut lagi. Ada apa ni? Hah? Tali ini? Loh, patutlah. Tu dia. Baling. Baling. Alah. Dah, lari dah. Tak ada dah. Tu dia, saiz pelata. Jam tadi caru je. Sini baru ada pelata. Dah. Makan Oh, caru. Apa ikut dia ikut? Sekok. Yang ni nak tutup. Saya buka ya. Strike, caru lah. Talang ke caru? Talang. Hah, caru? Ui, makan botol apa? Oh, dia kasar maam.
Putih. Kenapa bang? Rambut putih. Alui 15. Main lain lah. Tu dia saiz. Kuda. Apollo. Baru mamai duk cerita. Depan. Caru. Kita itu ramai dah. Betul. Pinara. Sampak. Alah. Penyuk. Kawan. Buka kata. Kerapu. Cik Ron. Kau tak balik tengok lagi pun. Tu dia. Bosan. Bawai. Oh. Jangan hak. Merah. Up naik ni. Boleh timbul. Up naik boleh timbul. Kenapa ni? Merah. Apa ni? Merah. Cak. Bukan merah tapi putih. Merah. Ini suai lah 3 rasa ni. Cantik. Minyak pula tak bawa. Dia kena rock siapa Dua ni dia makan ni. Siapa punya? Dia makan dua. Depan. Depan ni kai apa dia? Dua berebut. Abut mak. Sama sekerat. Siapa punya lesen nak tahu. Lawa kalau putih je. Belah doh. Dah. Ni MG ni. Kamera. Duduk macam duduk pi. Aduh. Jig Apollo ni. Apa lu? Tu, tengok. Oh, belakang dah. Remai dah. Kuda. Mantap. Oh, talang. Ada, talang. Kita dah. Pulau talang. Kata nak. Lagu tu pada. Kat situ ada rupanya. Lagu tu bunyi dia rupanya. Tok depan rumah. Abang lama abang luah lagi tak buat bau. Kena onde-onde. Betul tempat Arif. Ha? Okey. Caru ni. Saya silap aku tak buat rock UL. Oh, lepas tu. Alah lucu. Aduh. Oh dah. Pergi mana? Pergi mana? Alah. Allah. Yang mana? Awak talang. Caru besar. Allahu Akbar. Baru nak pas ayak. Tu dia. Oh, talang. Bejok. Sap nyok. Nah. Siap. Oh, depan. Siap. Dia jenis merjam lah.
Kira dia, Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu sana Pulau Pinang. Sana dah turun hujan, gelap. Nampak tu. Bergulung-gulung abang. Kau dah. Okey. Kami stop dulu hujan. So tekong kata balik ke JT balik. Nanti kalau hujan berhenti, kita orang keluar lagi. Tengok nanti macam mana. Ya, sebelah. Okey, kami dah sampai di Pulau Sayak. Pukul 11 lebih. Dalam sejam je tadi mengair tuas. Tapi masuk balik dengan keadaan macam ni. Tapi kami nak mengair dekat area Pulau Sayak ni lah. Carikan ikan kecil, ikan bolos ke. So, okey lah. Aku tak bawa set UL pula. Sayang. Okey lah. Okey, sekarang pukul 1 lebih. Tadi kami mancing sekejap dekat Pulau Sayak tu. Tempat mancing lah. Begitu sampai je terus hujan. Dalam sejam lebih sembang. Lepas tu kita tengok keadaan tak memungkinkan untuk kami balik lagi. Tadi plan awal kalau cuaca elok kami balik lagi lah ke Tuas. Tapi dah tak memungkinkan, kami putuskan untuk balik lah. Sembang-sembang tekong tadi kami balik. So jadi mengair dalam sejam lebih je tadi dekat Tuas. Ikan tengah makan pula, tapi dah hujan macam mana kan. Cuaca pun tak baik dah di Penang beberapa hari ni, di utara lah. So itu saja. Mungkin bulan depan kami repeat lagi. So itu sajalah. Kita jumpa dalam video yang lain.